Okay gang, hari ni nak cerita atau review sikit tentang kad Dragon Ball ZF ataupun Dragon Ball ZF. Ini beli taklah lama sangat, lebih kurang tahun 2020 macam tu, sekitar sebelum PKP saya rasa mungkin. Jadi kita tengoklah apa yang ada di dalamnya. Ni saya beli dekat kedai kedai runcit sajalah, dekat Pekan Slim. Tapi tengok, wah, kad dia sangat cantik. Dan saya hadiahkan dekat seorang kawan saya yang berasal daripada Timur. Sebab nak dapatkan ni macam susah cari dekat kedai-kedai lah masa tu lah. Sampai sekarang pun macam tak ada je. Tapi kualiti kad dia sangat bagus. Okey, kad pertama daripada dalam kad ni adalah Goku, Super Saiyan yang pertama. Okay, main dia boleh guna kaedah penumbuk ataupun batu, kain, gunting, dan guna power lah, attack ataupun defense. Okay, ni Broly, salah satu watak super power dalam Dragon Ball yang dilahirkan secara semula jadinya badan dia kuat. Ni Goku, ni kuasa biasa. Okay, ni Goku dengan Vegeta ataupun dalam bahasa Inggerisnya Vegeta, cuma orang Malaysia panggil Vegeta akibat daripada komik. Okay, sekali lagi Goku dengan Super Saiyan. Okay, Goku Super Saiyan juga, tapi ni Super Saiyan yang aura tengah naik. Okay, ni kalau tak silap saya dalam komik dipanggil teknik Potora, yang mana gabungan Goku dan juga Vegeta. Ni memang power gila lah. Okay, masa lawan dengan tu utamanya watak Cell, tak silap saya. Goku lagi, memang kebanyakannya Goku lah. Okay, Goku dengan Vegeta. Ini adalah Frieza ataupun Frieza, tapi ni adalah Frieza dalam bentuk emas ataupun golden. Okay, ni tadi saya dah bagi tahu. Ni watak anak mereka, iaitu Trunks. Saya rasa macam Trunks ni. Dan juga Goten. Ni Super Saiyan ketiga, tahap ketiga. Kalau tengok rambut dia dah panjang luar biasa. Ini adalah Gohan, watak favourite saya. Ni Broly. Alright, ni gambar lain. Ni adalah Kuririn, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Krillin macam tu. Ni power dengan teknik kuasa kungfu matahari. Kalau anda macam komik tahulah apa itu kungfu matahari. Alright, Goku, Gohan, Vegeta. Kalau nampak huruf M ni, maknanya ni masa lawan dengan Majin Buu. Okay, Super Saiyan ketiga, Super Saiyan yang kedua, Super Saiyan pertama, Goku yang biasa. Ini adalah Dewa Naga. Okay, Frieza, Cell, watak paling saya suka watak Cell lah. Goku dan juga Gohan. Kalau tengok kat ni, wah, dia ada macam bling-bling. Yang ni saya tak pasti adakah ini Bardock ayah kepada Goku, sebab kalau tengok daripada dia punya parut, tapi nampak macam watak jahat kat sini ada, ataupun ni adalah watak Goku dalam alternatif jahat. Saya tak pastilah dalam kes ni. Tapi tengok dia macam pakai perisai. Kalau pakai baju perisai ni, kira macam watak ayah Goku lah. Okay, ni Trunks, Super Saiyan ketiga. Okay, ni macam tadi, kad yang sama macam sebelum ni. Okay, ni dah cerita Dragon Ball Super. Kalau tengok rambut dia dah bertukar warna merah. Ni Beerus. Ini adalah Frieza. Ni Trunks. Ni pedang Trunks ni, pedang Z ataupun pedang harapan masa Aks lawan Cell. Okay, tiba keluar Cell. Ni Cell final form. Ada tiga bentuk Cell pertama, Cell kedua dan Cell ketiga. Ini adalah Cell ketiga. Okay, ni Goku. Ni rasanya dalam cerita Dragon Ball Super. Ni Vegeta, Goku lawan Cell.
Sedih pula muka Goku ni. Okey, baiklah, itu saja. Terima kasih menonton.